apa orang pakar pakaian seperti ulama tetapi tidak mendalami ilmu agama pun. Gini. Pakar pakaian ulama ni ada dua hukum. Tengok budaya setempat. Kalau setengah tempat haram hukum dia pakar pakaian ulama. Haram pakar pakaian ulama. Pakar serban, pakar jubah, pakar syar, pakar tukak ni hukum dia haram. Pakar bagi orang awam biasa. Kerana apa? Kerana ada unsur penipuan. Maka orang akan sangka dia orang alim. Maka orang akan tanya pendapat dia akan bijak ke apa, maka hukum dia haram pakar pakaian ulama. Contohnya biasa di Mesir kau pakai piah merah ni Syekh Hafiz saja kau gapo dia ada tengah tempat tu dia jaga pakaian. Seperti di Yaman tak boleh pakai serban pakai jubah ni orang alim saja. Maka kita kena ikut tempat. Tapi tempat kita ni boleh kata hampir tak ada beza sangat pakaian ulama. Maka orang jahil pun ramai pakai pak kita kerana tak reti hukum hakam. Tak boleh pakai pakaian ulama hukum dia. Manakala kalau tempat yang tidak ada macam identiti ulama. Ulama kadang orang jahil pun pakai juga macam tempat kita. Bos rebel tu kadang-kadang orang jahil pun pakai juga. Asal minat agama pakai serban pak gapo dia. Tidak menunjukkan dia tu orang alim. Maka kalau pakai serban tak menunjukkan orang alim, maka pakai serban kau gapo tidak jadi haram. Ingat Jadi berjaga-jagalah orang kalau kita bukan orang ngaji agama, tidak pandai jangan pakai. Kalau kita nak pakai boleh. Time kita bangun tahajud malam-malam, kita pakai jubah, pakai serban banyak. Tunjuk ke Tuhan. Biar Tuhan nilai. Tuhan wi pahala, kita pakai serban, pakai jubah. Baru tak ada unsur penipuan. Lah ni kita nampak terkeliru kerana gitu. Pakai serban, subhanallah, besarnya lah. Pakai jubah, kecek Masya Allah, kecek arak sikit tu gak. Terkeliru masyarakat. Sebab membawa kepada penipuan tu jadi haram.